Saya nak tanya sekali lagi. Satu tengok. Adakah kita bersetuju bahawa Melayu perlu disatukan dengan penyatuan UMNO dan PAS? Adakah kita bersetuju agar maruah kita, maruah agama, maruah bangsa, raja-raja Melayu kita perlu dipelihara dengan kita tarik diri daripada kerajaan? Dr. Akmal, niat untuk menyatukan orang Melayu ni kami setuju tanpa prejudis. Menyatukan dua blok terbesar orang-orang Melayu. Walaupun aku nampak dah sedikit lewat selepas 3 tahun. Better late than never. Cuma aku harap Dr. Akmal janganlah kerana isu 47 kes yang DNAA baru-baru ni yang ditimbulkan oleh AG, jadi hampa pun nak buat penyatuan orang Melayu. Seolah-olah macam nak ugut kerajaan perbanduan tu. Bila kes DNAA 47 ni senyap, maka hampa pun senyap. Aku harap tak macam tu lah Dr. Akmal. Biar ikhlas demi survival politik orang Melayu. Ketua Pemuda PAS dan Ketua Pemuda Perikatan Nasional YB Afnan baru-baru ni pun dah pun menyatakan PN dan MN perlu diperkuat dan diperkemas. Dan aku harap bukan pasal PRN Melaka yang nak main nanti ni. Tak lama dah sebenarnya. Yalah, apa yang aku nampak di Melaka ni dah banyak cawangan-cawangan PAS dibuka, ditambah dengan 2 orang yang baru-baru ni masuk sebagai ahli PAS. Jadi Dr. Akmal, apa manifestasi usaha untuk kita satukan orang Melayu antara PAS dan UMNO ni? Bila nak buat tu? Atas platform mana nak buat? Mufakat nasional ataupun apa? Kasih jadi Dr. Akmal, buat terus. Jangan lagilah UMNO khianati amanah dan kepercayaan orang-orang Melayu ni. Kita tolak perbezaan-perbezaan politik dan sebagainya. Kita fokus kepada penyatuan ummah kita. Tak ada yang lebih mengembirakan kami daripada melihat bersatunya orang-orang Melayu ni, Dr. Akmal. Ingat, dengan penyatuan orang Melayu ni, semestinya kita melemahkan Pakatan Harapan, especially DAP. Lagi banyak perpecahan kita, lagi kuat mereka. Sebab tu kita kena bersatu. Dan kita akan tumbangkan mereka selepas ini dalam PRU dan PRN yang akan datang. Dan percayalah, kaum-kaum lain, kaum Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak, mereka akan follow kita apabila orang Melayu yang terbesar ni, yang majoriti ni bersatu. Pernah dah berlaku sewaktu selepas 13 Mei tu, dan beberapa kali lagi selepas tu. Apabila orang Melayu bersatu, mereka akan follow kita. Mereka pun sedar bila orang Melayu ni bersatu hati, kita takkan boleh diinjak, dizalimi, dipijak di tanah air kita sendiri. Jadi, ayo kita satukan orang Melayu kita. Takbir!